Bila gaji dah masuk, apa perkara pertama yang patut kita buat? Pesan mentor saya, kalau nak rasa gaji tu berkat dan tahan lama, bila je dapat gaji, simpan dahulu baru belanja. Tuan-puan boleh alihkan sebahagian duit gaji tuan-puan untuk simpanan emas. Apply konsep paksa dan lupa sebagai reward kepada diri sendiri. Janganlah tunggu duit lebih baru nak simpan. Sebab realitinya sampai bila-bila pun kita takkan pernah ada duit lebih. Sebenarnya apa yang kita belanja buatkan orang lain lebih kaya. Apa yang kita simpan pula, itulah yang buatkan kita makin kaya. Sebab tu, prinsip paling penting dalam kewangan adalah bayar diri sendiri dahulu sebelum bayar orang lain. Mentor saya sarankan at least alihkan 10% daripada gaji tuan-puan ke dalam bentuk simpanan. Dana kecemasan, pelaburan masa panjang dan perbelanjaan penting untuk masa depan. Dan untuk penyimpan emas, sebahagian daripada 10% itu boleh ditabung melalui akaun emas Gap Public Gold. Untuk pengetahuan tuan-puan, dengan serendah RM100 sahaja, tuan-puan dah boleh mula menabung emas melalui akaun emas Gap. Tak ada komitmen bulanan, daftar percuma dan tuan-puan boleh menabung ikut bajet tuan-puan secara fleksibel. Buat sesiapa yang belum lagi ada simpanan emas, tuan-puan boleh cepat-cepat isi beg biru ataupun komen emas di bawah untuk saya bantu tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.